kat sini ada jual apa? Nasi bakar cili berapi pertama di Malaysia. Tak jumpa kat mana-mana. Nasi bakar ni dia macam mana kak? Nasi bakar ni dia jenis nasi yang dibalut dalam pisang. Lepas tu dalam dia dengan lauk dia, dengan sambal dia, dengan ulam-ulam dia sekali. Kita ada daging, ayam, ikan, udang, sotong. Sambal dia special. Sambal daun kemangi. Nasi kita nasi daun salam. Yang ni bukan nasi kosong, nasi daun salam. Bau dia pun boleh cium tak sampai sana. Wangi. Wangi kan? Bismillah. Okey, kita balut dalam daun pisang. Siap. Dan kita bakar. Sambal boleh pilih ke? Sambal dia ada dua sambal. Sambal hijau dan sambal merah. Saya berniaga dekat Stesen 20 Shah Alam. Depan klinik utama. Kalau nak waste KFC Stesen 20 pun boleh. Buka hari-hari ke kak? InsyaAllah buka hari-hari kecuali hari Sabtu sahaja. Pukul 5 sampai habis.